Okay, day 2 at Pago. Kita mulakan pagi dengan sikit recovery. Lepas tu kita breakfast and then kita pergi zirat. Let's go. Ini kita nak pergi breakfast dah. Ada yang heavy-heavy tu makan heavy-heavy ya. English breakfast. Fifth Friday. Okay, Kamarip. Arab lah biasanya kalau sebelum nak pergi race ni suka makan apa, nasi yang senang hadam sikit lah, kurang berkuah, kurang berminyak.